Guys, apa dah tengok dah semua semalam macam mana conversion yang Akmal buat tu? Pendapat saya lah, apa yang saya nampak semalam, semua tu adalah daripada Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia macam ni lah guys, kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, kalaulah betul apa yang Datuk Zahid buat ni demi agama, bangsa dan tanah air, mudah saja Datuk Zahid. Datuk Zahid hanya perlu berjumpa dengan Presiden PAS, Presiden Bersatu, turunkan ego, berbincang secara elok-elok. Kalau betul-betul Datuk Seri Zahid ikhlas demi agama, bangsa dan tanah air, saya rasa rakyat pun boleh terima. Sebab rakyat nampak apa yang sedang terjadi sekarang ni. Rakyat pun tahu siapa yang mudarat besar, siapa yang mudarat kecil. Tapi pastikan Datuk Seri Zahid betul-betul ikhlas dan jujur. Okey, jalan dia tu saja. Berbincang dengan Tuan Guru Haji Hadi, berbincang dengan Sri Muhyiddin, Presiden parti. Jangan pula pergi bincang dengan timbalan Presiden. Tak kena tu. Dia apa-apa pun yang boleh buat keputusan ni Datuk Seri Zahid adalah Presiden parti. Datuk Zahid sendiri pun tahu kan. Bincanglah elok-elok. Saya percaya Tan Sri Muhyiddin sendiri, kalau kata demi penyatuan agama, bangsa dan tanah air ni, dia akan setuju. Janji benda tu betul-betul ikhlas. Jangan ada agenda anak murid dan guru pula kan. Kena ikhlas betul-betul lah. Jangan orang kata apa, nak buat sesuatu kebaikan demi rakyat, tapi duk fikir bab nanti berapa kerusi kami boleh bertanding, berapa tu semua tak penting dah. Yang penting sekarang negara kita dalam masalah besar. Okey, kita pun tahu, kita tengok kan macam mana Datuk Seri Zahid baru bersuara saja dah kena ugut kan, kita faham tu semua Datuk Seri Zahid. Saya rasa kalau betul-betul lah nakkan penyatuan, itu sajalah jalan dia. Dan saya percaya rakyat Malaysia akan menyokong. Hampa sokong tak guys? Hampa sokong tak kalau betul Datuk Seri Zahid nakkan penyatuan orang Melayu demi agama, bangsa dan tanah air macam yang Dr. Akmal cakap tu kan? Adakah